Okey geng, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat datang ke YouTube channel Kui Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku ni, dan siapa yang baru jumpa YouTube channel aku ni, aku cakap selamat datang geng. Dan korang jangan lupa tekan butang subscribe. Okey geng, so hari ni dia parit baru cuci ni geng. Excavator pun tengah cuci lagi tu. Okey, kita nak try kat sini. Tengah pening-pening ikan ni kan. Kalau ada rezeki kita tapau. Kalau ada yang besar-besar kan. Kalau tak ada rezeki kat sini, nanti kita pindah spot lain kan. Okay geng, tanpa melengahkan masa, jom kita terus mancing. Bye bye bye. Okay geng, so set up balik kerja. Balik kerja, kita singgah mancing kejap geng. Lalu tengok ada parit baru cuci lah geng dekat belakang ni. Kita try sekejap kat sini. Tapi itulah, ikan dia tengah mabuk lagi ni kan. Kita try. Semoga abang cakap lah geng. Okay, so upah pagi ni kita pakai soft rock kui warna hitam. Soft rock kui warna hitam guys. Ini dia geng, soft rock kui warna hitam. Agak tak mau nanti kita tukar-tukar lah colour lain guys. Alright, jom kita try. Ada ikan ni, tapi itulah masih mabuk lagi ni. Baru je lepas excavator lalu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Baringan yang pertama, baringan yang kedua. Strike yang pertama guys. Curut yang pertama gang. Itu dia. Itu dia curut yang pertama. Mencakup curut. So kita buka hook dia. Kita release dia. Kita bagi dia besar. Dia besar, kita tangkap dia balik gang. Alhamdulillah. Bye. Cakup curut. Okey gang, tukar pakai soft plastik jap gang. Mana tahu dia nak makan soft plastik kan. Ni ada anak ni juga. Oh, tu dia ada kan. Tengok tu dah berbuih dah dia tu. Aku balik. Tadi tak nak makan. Oh, makan geng. Oh, besar guys. Gile, tukar SP terus dia makan. Tapi itulah guys, tak lekat pula. Putus pula SP aku. Hai, sayangnya. Curut.
fruit guys. Cakut geng curut. Terus kita bagi dia besar. Dia besar kita tangkap dia balik geng. Alhamdulillah. Ha. Bye bye bye. Curut, curut, curut. Alhamdulillah. Oh. Saiz bulat juga geng. Saiz tapau geng. So alhamdulillah. Aku nak tapau lah seekor yang ni geng. Alhamdulillah. Besar sikit kan. Alhamdulillah geng. Dapat seekor kita tapau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dekat elok guys. Dia mencakuk. Alhamdulillah. Saya dapat tapau besar sikit lah geng. Dia lah isi sikit geng tapau. Alhamdulillah. Bye bye. Cakuk lagi guys ekor. Tu dia. Alhamdulillah. Okey. Cakuk soft kuih warna hitam. Kena. Garis dia bagi dosa. Bye. Alhamdulillah. Oh, tu dia, geng. Tu dia geng. Tu dia. Cakuk geng. Senang, dah sampai depan mata dia rilis senang. Right guys. Dapat besar sikit. Tapau. Alhamdulillah. Ni dia geng. Mencakut depan kaki dia makan guys. Rezeki depan kaki namanya ni. Tu dia. Tapau guys. Alhamdulillah. Mantap kan. Tu dia soft rock kuih warna hitam black. Mencakut. Alhamdulillah. Yang kedua dapat di tapau. Tu dia soft rock kuih haruan. Mantap Pak Abu. Ada pucuk paku hijau lah geng. Pucuk paku hijau geng. Banyak pucuk paku lah geng. Kita kutip pucuk paku je geng. Balik boleh masak geng. Pucuk paku geng. Gemuk-gemuk geng. Jom kita cari pucuk paku dulu. Geng. Alhamdulillah geng. Segenggam dah geng. Sikit lagi.
Sikit lagi geng. Sikit lagi ni ha. Okey, 2 3 pucuk lagi boleh tak? 1 pucuk, 2 pucuk, 3 pucuk. Geng, hari ni haruan dapat, pucuk paku pun dapat. Alhamdulillah. Okey geng, tu dia geng. Ha, segenggam geng. Balik boleh masak dah ni geng. Alhamdulillah. Okey geng. So alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk hari ini. Alhamdulillah dapat tapau 2 ekor ikan haruan. Strike pun adalah 3 ke 4 ekor macam tu kan strike. Alhamdulillah dapat tapau ikan haruan. Dapat juga geng tapau pucuk paku. Alhamdulillah geng, rezeki kan, rezeki orang kampung. Okey geng. Balik kita masak. Okey geng. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa geng next video. Jom kita balik.